Nah, nampak saya buka penuh dengan lendir dengan apa ni. Jadi, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi punca aircon dia kurang sejuk. Bukan tak sejuk tau, kurang sejuk. Okey, apa jadi kat kereta ni? Kereta ni datang dia owner mengajulah kata aircon dia kurang sejuk. So dia bagi tahu dia punya kompresor tu kadang-kadang cut. Lepas tu lama, lepas tu on balik. Lepas tu cut, lepas tu on balik. Dia jadi macam tu. Jadi bila saya check tadi, saya kata bang, ini bukan masalah kompresor ni. Ini masalah sensor. Okey, sensor dia mana? Ni, jom tengok. Nampak? Ni sensor dia kat belakang ni. Ni belakang cooling coil. Ni cooling coil dia, saya baru cabut. Nampak tak keadaan cooling coil dia? Ni keadaan belakang tau, penuh dengan jelly warna putih. Nampak? Okey, sekarang kita tengok bahagian depan cooling coil dia. Mari sini tengok betul-betul. Nah, nampak saya buka penuh dengan lendir dengan apa ni. Jadi apa yang berlaku, angin tu tak lepas. Angin blower, ni blower. Nampak? Angin blower ni dia tiup melalui lubang ni, nampak? Okey, dia akan tiup melalui lubang ni pergi ke cooling coil. So ini hadapan cooling coil dia, nampak? So di sini angin tak lepas. So sensor kat belakang ni baca salah. Bila baca salah, itu yang berlaku, dia cepat cut. Tak elok dah ni. Nampak? Saya cabut. Nampak? Dia pun memang tak elok dah. Sebab tu kompresor tu baca salah. Dia jadi gila dah. Sebab tu kalau aircon tak sejuk, relax dulu. Ni aircon tak sejuk, top up gas. Aircon tak sejuk, top up gas. Relax. Aircon tak sejuk, check dulu. Nampak? Ini saya bagi tahu owner, cooling coil dia dah habis. Memang betul. Alhamdulillah. Apa yang kita bagi tahu tepat. Jadi kalau siapa ada masalah aircon, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport. Kita check dulu untuk anda. Jangan takut. Kita check dulu. Kita bukan terus repair. Kita check, kita buat quotation. Kalau setuju, buat. Kalau tak ada modal, relax dulu. Jangan buat lagi. So, dapat tiap hari ni, settle.